Direct question Amal. Sebab tadi kita sebut PRN Melaka akan perlu diadakan sebelum bulan 6 tahun ini. No, bulan 12 sikit. Bulan 12. Okey, mau tak mau dia habis di situ. Habis bulan 12 ya. Habis tempoh penggal ADUN ataupun DUN Melaka pada bulan 12, bulan Disember tahun 2026. Okey. Kalau Akmal ada pilihan, okay, tolak ke tepi pandangan daripada Presiden Datuk Zahid, tolak ke tepi pandangan daripada pengurusi perhubungan UMNO, pengurusi Barisan Nasional Melaka, Datuk Seri Rauf Parameswara, ada masa Hot FM. Tanya soalan kepada saya, siapa yang buka Melaka? Saya kata Rauf. Anyway, tolak ke tepi pandangan daripada Datuk Zahid dengan Datuk Rauf. Your pilihan, your choice, solo ataupun bergabung? Oh, bagus soalan ni. That's very hot for me, I would rather UMNO pass. Macam I ingat dia akan kata solo. I was thinking solo tu. Solo. Bagi pada UMNO, macam saya kata tempoh hari, Pahang ni 50-50, mungkin boleh kerjasama. Melaka, Johor, Negeri Sembilan, obviously UMNO akan menang kalau mereka bergabung. Saya kata jaminan, bukanlah jaminan, tapi by far negeri yang UMNO boleh menang kalau PAS dan UMNO bergabung adalah Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang dan juga Perak. 5 negeri ni boleh menang. Mengundi, kalau calon itu hanya menggunakan kekuatan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dari segi kekuatan dia tak ada langsung, kan? Apa dia buat di kawasan pun kita tak tahu. Tolong bagi hujah sikit. Ini untuk Melaka tau, bukan untuk semua. Sebab PAS berapa banyak kursi? Kosong. So why you nak bagi dia? Sebab okay, mungkin untuk PRU aku faham lah. Sebab nak dapat Terengganu, Kelantan semua tu kan. Melaka, you boleh tapau solo. Ya, betul. Kalau kita berdasarkan tengok kita menang 21 daripada 28. Sebab nak dapat Terengganu, Kelantan semua tu kan. Melaka, you boleh tapau solo. Ya, betul. Kalau kita berdasarkan tengok kita menang 21 daripada 28. Akmal sanggup untuk kalau ini argue untuk dengan kepimpinan Melaka, so bagi seat UMNO sudah tentu. kepada sebab apa? PAS. Ini bukan soal macam saya kata, dia melebihi soal parti. PAS akan dipaksa korbankan kerusi. Yang dia mau berlawan mati-matian dengan DAP, yang sebenarnya DAP tidak pernah pun melawan mereka, merampas kursi mereka. Yang merampas kursi UMNO Barisan Nasional adalah PAS dan Bersatu Perikatan Nasional. Jadi mungkin tepatnya saya boleh katakan Akmal ini sudah mungkin sakit mental, sahabat-sahabat semua. Yang merampas kursi mereka adalah PAS, tapi PAS itu pula yang diperjuangkannya. Mau UMNO keluar dari kerajaan dan bersama-sama dengan PAS. Tidakkah ini satu kenyataan yang bodoh daripada seorang ketua pemuda UMNO, sahabat-sahabat semua. Jadi sekali lagi, saya mungkin bukanlah penyokong UMNO Barisan Nasional, tapi kita membesar dengan melihat. Kemudian you may come, okay? Sebab tu saya kata kita tak boleh hanya retorik bercakap. Orang politik ni dia kena buat dekat diri dia dulu. Saya tak suka bila bercakap kita kena bersamalah kita, sebab apa? Kita nak ambil kursi orang supaya ada kursi kita lebih tak. Hari ni di Melaka kita ada one step ahead UMNO. Dan kita buktikan. Dan hari tu Presiden pun dah cakap tentang rumah bangsa. Rumah bangsa maksudnya siapa yang rasakan ada jiwa dan masih lagi ada perjuangan yang sama nak join UMNO walaupun you secara en bloc ataupun walaupun you dah digantung, dah dibuang. Satu konsep payung bangsa, rumah bangsa yang besar lah. Rumah bangsa yang besar, Grand Malay Coalition lah. Penyatuan Ummah Bangsa. Sebuah jawatankuasa penyatuan rumah bangsa. Hari ini dia nak buat pula rumah bangsa. Kau duduklah seorang. Tu bukan rumah bangsa, tu rumah hantu tu. Tetapi formula yang dia tampilkan saya tengok celaru. Ya, bercelaru. Pertama, bila dia bercakap tentang rumah bangsa. Adakah Melayu pada hari ini rasa tak selamat? This is the real thing happen di bawah. The real issue. The real issue. Orang Melayu rasa tak selamat. Mungkin orang Melayu KL tak rasa. Tapi kalau orang Melayu, you go down there, KJ, it is a real thing. Kat mana? Kat Terengganu? You can come to Melaka, don't go to Terengganu jauh sangat, you can come to Melaka. You pergi kampung-kampung.
Dia macam kata, you duduk dengan orang kampung. So I'm a kampung, budak kampung. Kita tahu ini adalah yang isu yang dimainkan yang sentiasa bercakap. Lepas tu saya kata, bila ada penyatuan orang Melayu ni, bukan kita nak ambil hak orang lain, tak, kita tak nak ambil hak orang lain pun. Tapi let us start, biar UMNO, kita kalau kita bercakap di PAU, kita bercakap tentang penyatuan bangsa, tentang mesyuarah nasional, let us start di Melaka. Historically, especially among half their leaders like Akmal, is that I have nothing else to offer you except that I'm the protector of Malay identity. So there must be a threat. I must always create a threat. I must always blame someone as the threat. Dan kita tengok lagi permainan sentimen Melayu ni, Melayu tu, Melayu rasa terancam, Melayu terasa ini. Sabah tidak menterjemahkan kepada perkara itu. Mungkin Sabah tu istimewa, tapi suka atau tidak, UMNO tu di Sabah, calon-calon UMNO tu di Sabah dan sebagainya. Mungkin tak ada dalam pandangan Dr. Amal, pemikiran, strategi bahawa mungkin sentimen Melayu sekarang ni lebih luas daripada semata-mata, khususnya sebagai ketua pemuda untuk orang-orang muda, lebih luas mata-mata bahawa Melayu terancam, bahawa perlu diperbesarkan. Contohnya untuk bercakap bahawa ada isu tentang rasuah, masalah korupsi, masalah institusi yang berat sebelah. Melayu terancam, tapi rata-rata orang Melayu tak rasa pun bahawa contohnya dasar ekonomi baru membantu dia. Pucuk ceritanya adalah orang Melayu di bawah ni merasakan sama ada apa sekalipun orang Melayu mesti bersatu. Tapi saya dah nyatakan pendirian saya kata, apabila UMNO ngampas, kenapa UMNO ngampas? Sebab ni adalah dua parti Melayu yang terbesar. Bukan cakap kita tak terima amanah ke PKR ke ataupun bersatu ke. Kita terima lah, tak ada masalah. Tapi penyatuan untuk Melayu ni mesti dimulakan dengan dua parti Melayu yang terbesar. Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad tidak perlu mengeluarkan sebarang amaran kepada UMNO berhubung agihan kerusi bagi pilihan raya negeri PRN Melaka dan Johor. Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh sebaliknya mencabar Khalid untuk meletakkan calon amanah di kerusi yang disandang BN. Siapa antara mereka? Adakah DAP yang lawan UMNO? Adakah DAP yang kalahkan UMNO? Adakah DAP yang merebut kerusi UMNO? Sahabat-sahabat semua, tidak. Yang merebut kerusi, yang membuatkan UMNO tersungkur hari ini adalah PAS bersatu. And I think this is, if you really think about it, this is where Akmal will fall flat on his face lah. Actually, what are you fighting for? But I don't care. Sebab apa? Saya bercakap, saya konsisten daripada hari pertama saya jadi ketua pemuda UMNO. Saya bercakap tentang penyatuan. I still remember. Masa tu KS pun baru beberapa episod saja. Betul. Saya orang yang berani bercakap tentang kita terima balik ke orang kita. Kita kena bersatu, kena bersama. Sebab saya percaya kalau kita berpecah, maka walaupun kita majoriti dalam negara ni, akhirnya kuasa politik kita akan jadi minoriti. Akhirnya orang yang minoriti yang bersama, yang bersatu, dia akan jadi majoriti. Tapi bila tak ada kelebihan pada kita, kita tak boleh, kita kena pergi solo. That is wrong. Sebab tu, we need to start in Melaka. Kalau kita betul-betul nak bercakap tentang penyatuan Melayu Islam ni. So inilah kegusaran yang berlaku di bawah. Dan sebab tu saya kata, kalau konfigurasi politik KJ, which is saya tak tahu, ini adalah presiden punya keputusan lah. Saya boleh cadang dan saya boleh bahas, saya boleh bentangkan dalam biro politik. Tapi kalau if you ask me, let us start now. Adakah tindakan presiden itu satu sebab betul-betul UMNO sudah sampai ke tahap untuk forget the past, maksudnya lupakan semua sengketa dengan PAS, amanat Haji Hadi, perpecahan yang mulakan menubuhkan PAS itu juga ada serpihan daripada UMNO zaman-zaman dululah. Ataupun adakah itu juga satu langkah taktikal daripada